أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Tuan Imam, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Ittihadiyah Seksyen 9, Datuk-datuk, terhatian tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya dan pertolongannya jugalah ya, hati kita masih lagi terpanggil untuk datang ke surau, datang ke masjid, menunaikan solat secara berjamaah, diberikan kesihatan, kerana antara nikmat-nikmat yang tidak manusia pandang sebagai besar ialah nikmat kesihatan. Ya, ketika kita sihat, kita tidak menggunakan sihat kita itu dengan baik ya. Dan apabila kita sakit, barulah kita rasakan bahawa alangkah besarnya nikmat sihat. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan bercerita berkenaan tentang ya, kecelaan riak ya. Dalam diri kita ini ada penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit hati yang amat sukar kita nak buang sebenarnya. Kadang-kadang kita cuba buang, tapi dia hadir juga ya. Tapi itulah manusia, sentiasa perlu kita mentajdidkan niat kita setiap hari agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Apakah dia riak? Riak ialah menuntut pangkat ataupun kedudukan menerusi perbuatan ibadat. Ketahuilah bahawasanya riak itu hukumnya ialah haram. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan riak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan betapa terlarangnya perbuatan riak itu. Adapun ayat-ayat yang menceritakan tentang riak itu, antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maksudnya, maka celakalah bagi orang-orang yang bersembahyang, yang sentiasa lalai kepada sembahyangnya. Orang yang sembahyang pun masih lagi dikirakan sebagai celaka, apatah lagi orang-orang yang tak sembahyang. Sudah pastilah mereka itu lebih celaka lagi daripada orang yang sembahyang. Tapi orang sembahyang macam mana yang disebutkan sebagai celaka oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitu mereka yang sentiasa lalai dalam sembahyangnya. Dan alladzina hum yura'un, mereka yang mengerjakan kebaikan minta dilihat oleh orang. Buat satu kebaikan ya, kalau orang tak nampak perbuatan kita, tak rasa seronok kita nak buat ya. Nak bersedekah mesti nak kena tunjuk, ni aku sedekah. Nak buat baik nak kena nampak, aku buat benda ni. Tunjuk dalam Facebook ke, tunjuk dalam itu ini, dengan niat untuk riak ya, dengan niat untuk riak. Allah juga berfirman, walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Orang-orang yang merancangkan kejahatan, mereka itulah yang akan menerima siksaan pedih, dan rancangan jahat mereka pasti akan gagal. Kata-kata Mujahid dalam mentafsirkan ayat tersebut bahawa
Orang itu ialah orang yang melakukan perbuatan dengan rasa riya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hiasnya, hanya saja kami memberi kamu makan semata-mata kerana Allah. Kami tiada mengharapkan balasan maupun terima kasih daripada kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ikhlas dalam pekerjaannya dengan menafikan segala kehendak dan keinginannya selain daripada mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Riya adalah berlawanan dengan sikap ikhlas ini. Sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi adalah berlawanan dengan riya. Kita buat baik, orang tak ucap terima kasih. Kita rasa melampau betul dia ni kan. Aku dah buat macam-macam pun dia tak ucap pun terima kasih. Apa matlamat kau buat baik kepada dia? Satu nak tanya, apa matlamat kau berbuat baik kepada orang tu? Engkau mengharap redha siapa sebenarnya? Kita sedang mengharap redha Allah. Biarlah orang tak berterima kasih pun. Buat sesuatu kerana keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang saleh dan jangan menyekutukan sesuatu pun dalam ibadatnya terhadap Allah. Orang yang riak ni dia rasa besar diri. Besar diri itu bukan sifat kita tuan-tuan, itu sifat Allah. Hanya Allah sahaja yang mampu meriakkan dirinya sebab dia maha besar, maha hebat. 99 namanya, hebat-hebat belaka tuan-tuan. Kita ni hambanya jangan pinjam sifat Allah. Jangan letakkan sifat itu pada diri kita. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan terhadap orang-orang yang hanya mengharapkan balasan dan puji-pujian dalam segala ibadat dan amalannya. Berikut diturunkan pula hadis yang berhubung dengan perkara riya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla man amila li amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana bari'un wa ana aghnal aghniya anisyirki. Berfirman Allah azza wa jalla, barang siapa yang melakukan suatu amalan untukku lalu dikongsikannya amalan itu kepada selain daripada aku, kita buat sesuatu kerana orang nak nampak, bermakna kita kongsi perbuatan itu bukan dengan Allah, kita kongsi dengan manusia pula, mengharapkan redha manusia pula pada perbuatan-perbuatan baik kita. Maka terimalah kembali amalan itu. Allah tak nak ambillah balik amalan tu. Kau buat baik, isi duit dalam tabung masjid, nak orang nampak. Ataupun memberikan sesuatu, daging korban ke, dan sebagainya, dengan niat kata perbuatan itu adalah untuk menunjuk bahawa kita ni someone, kita ni orang yang bagus, kita ni begini dan begini. Maka Allah kata ambil balik amalan tu. Aku tak terima. Kau nak itu, kau ambil balik. Aku suci daripadanya. Aku adalah amat kaya. Allah kaya, tak mengharap kita pun sedikit ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa harta yang ada pada kita ni banyak. Kita ni sebenarnya tak ubah seperti seekor semut yang membawa gula je tuan-tuan. Semut ni kalau duduk dalam gula yang banyak, dia akan mati tuan-tuan. Tapi kalau dia bawa satu tu, dia rasa megah dah. Kita kalau tengok semut, kita bawa gula, rasa teringin tak nak gula tu? Tak teringin pun. Kita kalau nak sekilo gula terus, ataupun 2-3 sudu untuk masuk dalam
dalam air untuk dibuat minum. Kalau setakat semut membawa seketul gula, kita terliur tak tengok gula tu? Ya, kita tak terliur pun melihat gula itu. Ya. Allah Maha Kaya. Perbendaraan ini adalah milik Allah, dan Allah tidak berkehendak pada sesuatu pun. Pada ciptaannya, dia menciptakan tersebut. Dan apa juga yang diciptakan adalah untuk makhluknya, bukan untuk dirinya, bukan untuk zatnya. Ya. Aku adalah amat kaya atas sekalian yang kaya daripada segala rupa syirik. Ya. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, maka sebenarnya kita sedang syirik kepada Allah. Bukan saja kita mendapat riak, kita mendapat syirik kepada Allah. Kita berbuat sesuatu kerana mengharapkan orang melihat, bermakna kita tidak mengharapkan Allah. Bukankah syirik nama itu, tuan-tuan? Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirku al asghar ya Rasulullah? Qala riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamati idza jaza al ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Sesungguhnya yang amat aku takuti dari sekalian perkara yang harus aku takuti ialah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa dia syirik yang kecil itu, hai Rasulullah? Baginda menjawab, itulah riya. Berfirman Allah Azza wa Jalla di hari kiamat setelah sekalian hambanya menerima laporan daripada amalannya, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu perlihatkan amalan-amalan kamu kepada mereka di dunia secara riak dahulu. Lihatlah adakah mereka akan menyimpan apa-apa balasan untuk kamu sekalian. Ya. Kita buat kerja sebab nak bos kita nampak bagus. Ya. Kalau bos kita tak puji kita buat satu kerja tu dengan baik, maka kita rasa kecewa. Kecewa tadi kenapa? Kenapa kita kecewa, tuan-tuan? Ya. Bermakna kita bekerja bukan kerana Allah. Ya. Kita pagi-pagi sebelum start motor pergi kerja, baca tak Bismillah tawakkaltu ala Allah, ya Allah aku bekerja hari ini kerana-Mu ya Allah? Ada tak kita buat macam itu? Ya. Syaitan ni, tuan-tuan, dia dah hidup lama dah daripada kita. SOP dia adalah menyesatkan manusia. Ya. Setiap hari dia akan memperbarui taktiknya dan kaedahnya. Sedang kita pun masih lagi lalai terus. Syaitan kadang-kadang tak menyuruh kita untuk membuat kejahatan. Ya. Kadang-kadang disesatkan kita dengan kebaikan. Buatlah, pergilah surau, pergilah. Berdermalah banyak-banyak. Tapi kau pergi surau, kau kena ingat, orang akan melihat. Dan kau tak pergi surau pun orang akan tengok. Mana haji tu hari-hari nampak kat surau, tiba-tiba tak nampak. Ya. Kita ni iman yazidu wa yanqus, tuan-tuan. Menambah dan kurang iman kita ni. Ya. Tapi tak, kalau berkurang tu kita perasan tak? Yang kita ni kadang selalu pergi ke surau, satu masa kita malas nak pergi surau. Ada rasa tak? Tipulah tak rasa. Bagusnya semua alim ni. Ya. Pernah mesti akan rasa dalam diri, satu hari malas lah nak pergi surau. Tapi ketika malas tu, kita terasa tak dalam hati kita akan cakap apa? Nanti orang kata aku tak pergi surau kan, macam mana pula? Muncul tak benda tu dalam hati, tuan-tuan? Ya. Muncul tak benda tu dalam hati kita? Jadi perbuatan kita tadi ke surau tadi kerana apa? Ya. Bukan kerana Allah. La yaqbalu Allahu azza wa jalla amalan fihi mithqala dharratin min riya'. Allah azza wa jalla tidak akan menerima suatu amalan yang dilakukan dengan riya',
meskipun riaknya sekadar debu sahaja. Ya. Ustaz, kereta kita ni, Ustaz, saya orang kaya, boleh tak saya pakai kereta besar? Pakai, tak ada masalah. Ya. Kau nak beli kereta apa? Bugatti Veyron? Nak pakai Ferrari? Sila. Duit ada, silakan. Ya. Tapi masa kita buka pintu kereta tu, kita rasa apa? Ya. Kalau kita tak rasa apa-apa, ahlan wa sahlan tuan-tuan, silakan. Ya. Tapi kalau merasa riak, istighfarlah banyak-banyak. Ya. Istighfar banyak-banyak. Saya tuan, kalau saya tengok orang kaya, saya tak dengki pun sebenarnya. Saya suka tengok orang Melayu kaya-kaya. Ya. Saya pergi ke Kampung Medan. On the way nak ke sana, ya, saya nampak satu Ferrari lalu depan mata saya. Pemandunya pakai serban. Sebelahnya ada 2 orang anak kecil dia. Ya. Saya tengok Ferrari tu lalu, subhanallah. Ya. Saya suka tuan-tuan tengok orang kita, orang Islam ini kaya. Sebab apa? Sebab kalau kita kaya, kita boleh bantu orang yang miskin. Ya. Kalau semua orang miskin, siapa nak bayar zakat? Ya. Sekarang pula zakat pun dah makin kurang tuan-tuan. Ya. Sebab ramai yang dah berhenti kerja, ya, berbanding yang bekerja. Ramai yang dulu masa bekerja, dia mendaftar sebagai pemberi zakat, akhirnya dia dah berhenti kerja, dia pula menerima zakat. Banyak dah. Jadi itulah gunanya orang-orang yang kaya membantu. Tuan-tuan memegang amanah Allah. Ya. Saya kalau berjumpa dengan orang kaya, saya akan cakap dengan dia, saya iri dengan kau. Iri macam mana? Saya kata, macam mana Allah boleh berikan kamu kepercayaan untuk menjaga khazanah Allah kat muka bumi ni? Ya. Saya akan bertanya kepada dia, hebatlah tuan ni, ya, kaya, banyak duit, tanah berhektar-hektar, kebun pisang entah berapa banyak, entah, ya, sawit lagi. Ya. Saya akan jumpa dia, apa doa yang tuan amalkan setiap hari yang Allah makbulkan sehingga tuan boleh jadi macam ni, sehingga Allah percaya kepada tuan untuk memegang amanah dia kat muka bumi ini. Itu yang saya akan cakap kepada orang kaya. Ya. Tapi jangan jadikan apa yang kita ada ni tuan-tuan, ingat-ingat balik saya kata, kita ni kalau kita rasa kekayaan kita boleh membeli akhirat, ya, jauhlah sangat. Ya. Jauhlah sangat. Allah tak memandang pun, dia lebih kaya. Tapi kalau kita menggunakan kekayaan kita dengan cara yang baik, maka Allah akan pandang. Inna fi zillil arsy yawma la zilla illa zilluhu rajulan tasaddaqa biyaminihi fakana yukhfiha an shimalihi. Sesungguhnya di bawah teduhan arasy nanti pada hari yang tiada teduhan melainkan teduhan Allah Azza wa Jalla, ialah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikan sedekah itu sehingga tiada diketahui oleh tangan kirinya. Ya. Ini satu kinayah, suatu kiasan. Ya. Tangan kanan bagi, tangan kiri sorok. Ya. Bermakna dalam diri kita ni pun, ya, yang dekat dengan kita pun jangan sampai tahu. Apatah lagi orang yang tak ada kena-mengena dengan diri kita. Kalau boleh, janganlah sampai mereka tahu. Adakah salah dengan tidak orang yang bersedekah secara terang-terangan? Itu bab yang lain. Ya, itu bab yang lain. Boleh, ya, sebenarnya boleh kita bersedekah secara terang-terangan dengan niat untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang baik-hebat. Ya, katalah saya ni datuk, contoh, ya, kata ni datuk, kawan saya Datuk Seri, kawan Datuk Seri ialah Tan Sri, atas Tan Sri, banyaklah hebat-hebat. Ya. Saya ni kira datuk yang paling biasa je, datuk yang paling biasa. Dengan kawan-kawan saya yang datuk-datuk yang lebih hebat lagi, saya boleh bagi banyak ni, lebih banyak. Saya bagi banyak, katalah saya bagi 10,000 untuk surau Al-Ittihadiyah. Kawan-kawan saya yang lebih tinggi gelarannya daripada saya tentu akan rasa nak buat yang lebih baik.
tiada masalah, ya. Cuma dalam bab ini nak ceritanya ialah, ya, kalau hati tak cukup kuat lagi, jangan buat secara terang-terangan. Untuk didikan permulaan, didikan awal, mana ada orang tiba-tiba lahir terus berlari, ya. Tak ada orang lahir terus berlari. Begitu juga dalam kehidupan ni Allah ajar untuk permulaan, ya. Dalam kamu nak berbuat baik ini, jangan tunjuk-tunjuk dulu, ya. Sorok-sorok dulu. Begitu juga dalam perkembangan Islam, tuan-tuan. Pada asalnya Islam ni macam mana? Nabi duduk dalam gua, ya. Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Dah kuat baru secara terang-terangan, ya. Iman dah kuat, hati dah kuat, setakat bagi 1000 tak rasa riak dan sebagainya, sila buat secara terang-terangan, tak ada masalah. Tapi mana yang dirinya masih merasakan bahawa aku ni tak cukup kuat, kalau aku buat ni confirm aku akan rasa besar diri, maka baiklah dia buat secara sembunyi-sembunyi. Tapi jangan pula macam ada baru-baru ni dalam satu Facebook, ya, budak masuk dalam surau, ya, masukkan duit dalam tabung sebanyak 10,000, ya, bila orang datang cukup, ialah malam-malam pukul 12 malam masuk surau, pergi dekat tabung pula tu, dia macam masukkan sesuatu ataupun dia sedang membuat sesuatu, dia membelakangi kamera, tak nampak kan, lalu ditangkap, ya. Bila ditangkap ditanya, kenapa kau buat macam ni? Aku tak nak jawab. Jadi kita pun suspek yang dia ni sedang mencuri, ya. Dalam poket dia ada RM10,000 budak ni, ya. Dalam poket ada RM10,000. Mana kau dapat duit ni, ya. Kau curi daripada tabung ke dan sebagainya, ya. Akhirnya budak tu cakap, ya, sebenarnya duit ni aku nak masukkan dalam tabung, tapi kamu dah tangkap tadi, aku pun kamu pun dah tahu bahawa aku nak bagi duit ni kepada surau, ya, jadi aku tak nak beri. Kadang-kadang itulah tuan-tuan, matlamat ni tak menghalalkan cara, ya. Dah kamu masuk pun pukul 12 malam, ya. Nak bagi orang tak nampak pun pada-padalah, ya. Itu pun kadang-kadang orang marah, apa ni rumah Allah tutup-tutup malam-malam, bukalah. Allahu Rabbi, ya. Yang datang surau bukan semua orang baik-baik, tuan-tuan, ya. Pencuri pun datang surau juga. Pencuri pun datang surau. Jadi AJK surau, AJK masjid, tutup masjid lepas pukul 11 atas dasar keselamatan, ya. Dan budak tu pula cubuh masuk dalam masjid, ya, pergi masukkan duit dalam tabung dan sebagainya. Saya kata kalau betul berhajat nak beri secara tak nampak, hubungi sahaja kepada pengerusi surau ataupun pengerusi masjid. Tolong jangan war-warkan pemberian saya bagi 10,000 ni, saya orang muda, saya jual burger, contoh saya jual burger, duit burger saya banyak, jadi rasa seronok sangat dengan rezeki yang saya ada, lalu saya beri kepada pihak surau, tapi tolong jangan bagi tahu siapa-siapa. Kan itu lebih bagus. Tak perlulah jadi sampai viral, akhirnya orang kata, ya, pihak surau beginilah, kenapa tutup. Banyak kadang orang tak faham, ya, kenapa masjid tutup waktu malam dan sebagainya. Baik. Hakikat riak dan perkara-perkara yang boleh menimbulkan riak. Ketahuilah bahawasanya perkataan riak itu ialah yang terambil daripada perkataan Arab bermakna ru'yah, yang ertikan sebagai penglihatan. Riak itu asal daripada perkataan ru'yah, ra'a, ya, melihat, ya. Ru'yah pun maknanya penglihatan. Maksud asalnya ialah memikat hati orang ramai dengan menampakkan berbagai-bagai amalan yang baik yang dilakukan semata-mata kerana menginginkan pangkat ataupun kedudukan, ya. Kadang-kadang orang datang ke saya, kerja masjid dah lama, tuan-tuan, ya. Lama sangat, tahun 2006, ya, sampai sekarang. Kadang-kadang ini bukan cakap apalah, ya, kita kadang-kadang ada sikit kita rasa macam kecil hati jugalah dengan ada jamaah-jamaah kita, ya. Datang masjid, ya.
lalu mencari-cari kesalahan, ya, mencari-cari kesalahan pegawai-pegawai masjid, mencari kesalahan orang-orang yang bekerja di masjid, ya. Dengan niat apa? Dengan niat dia nak jumpa dengan nazir masjid tersebut, ya, seolah-olah bahawa dia itu sangat prihatin kepada masjid atau surau, dan akhirnya dia nak, sebenarnya dia nak cari job aja, ya. Dia nak cari job, ya. Nanti besok kalau ada rosak apa-apa pintu ke cermin ke, panggillah saya, ya. Tuan-tuan, benda ni berlaku tuan-tuan, ya. Bermakna dia kelihatannya seperti baik, kelihatan seperti baik, prihatin, caring dan sebagainya, tetapi sebenarnya nak mengumpan, ya, mencari sesuatu keuntungan yang lain. Cara untuk menimbulkan riak ada banyak, tetapi di sini bolehlah dihimpunkan sekaligus dalam 5 bahagian. Kalau sempat-sempatlah, ya, lepas isyak nanti kita habis. Mungkin kita dapat uraikan 2-3 perkara saja. Antara 5 perkara itu ialah yang pertama, orang boleh riak dalam taubat. Yang kedua, riak pada pakaian. Yang ketiga, riak pada ucapan. Yang keempat, riak pada perbuatan. Yang kelima, banyak pengikut, riak pada banyak pengikut, dan hal-hal yang di luar daripada dirinya. Kita bincang yang pertama, riak dalam taubat. Taubat pun boleh riak, tuan-tuan. Padahal maksud taubat tadi sebenarnya ialah kita repent our sin, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampunkan dosa. Tapi dalam kita minta-minta tu rupanya masih boleh timbul riak. Apa yang dimaksudkan oleh penulis buku ni? Adapun riak dalam agama yang dilakukan menerusi taubat ialah seperti menampakkan dirinya terlalu kurus, macam zuhud, ya, kurus, ya. Muka pucat lesi, kuning-kuning, tak cukup makan, ya. Nak menunjukkan bahawa dia sedang berpuasa, letih je nampaknya, ya. Dulu nakal, ya Allah, dulu orang ni lah paling nakal dalam dunia sekali, ya. Tiba-tiba berubah. Kau nampak makin kurus lah sekarang, muka pucat-pucat, puasa. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya orang yang puasa dia boleh cakap dia puasa, ya, tak ada masalah. Apa ni? Dia makan, tak boleh, saya puasa. Dalam Islam dibolehkan, tak ada masalah. Cumanya di sini, ya, menampakkan niatnya dia berniat untuk supaya orang melihat perubahan pada dirinya. Dulu dia badan dia begini, akhirnya jadi kurus sebab, ya, sebab dia dah mula katanya mengikut ajaran-ajaran Islam. Agar orang ramai menyangka bahawa dialah orang yang sangat banyak beribadat di tengah malam. Matanya, ya, lebam gitu, tak cukup tidur sebab malam qiyamul lail, ya. Ataupun terlalu mengambil berat dengan urusan keagamaan, ataupun terlampau takut akan balasan Allah di hari akhirat kelak. Menampakkan dirinya, ya. Beza yang benda itu terpancar sendiri, ya, dengan orang yang buat-buat. Ini nampak sangat, tuan-tuan, ya, nampak. Cara yang lain ialah seperti membiarkan rambutnya tanpa terurus, sengaja jadi biarkan. Konon disebabkan terlampau banyak mementingkan diri dengan urusan-urusan ibadat dan agamanya. Aku ni sibuk benar pergi masjid sembahyang, mengaji, sampai rambut pun tak sempat nak potong, ya. Dia menunjukkan bahawa dia terlalu kesal akan perbuatan dia yang lampau, tetapi dia buat tadi untuk menampakkan, ya, sehingga tiada masa lagi untuknya menguruskan rambut. Cara yang lain adalah seperti berpura-pura merendahkan diri, merendahkan suara bila bercakap, ya. Kalau dulu, sekarang, Assalamualaikum, apa khabar tuan, sihat, ya. Sengaja, beza sengaja dengan secara natural, ya. Kalau kita, tuan-tuan, ya,
Saya pernah dulu masa dekat Al-Azhar, ya, masa saya pernah belajar kat sana dulu, saya dibawa ke satu kawasan pemulihan, ya, kawasan pemulihan untuk orang-orang yang apa? Yang banyak bermaksiat, ya. Ada satu tempat di Zaqazik, tempat tu, ya. Kawasan tu pusat tersebut, ya, adalah untuk orang-orang berzikir semua, ya, berzikir, sembahyang berjamaah, berzikir. Tetapi yang kita lihat dia datang ke majlis zikir itu, ada yang pakai skirt, ya, ada yang pakai seluar pendek. Lalu saya pun hairan, kenapa mereka datang? Macam mana boleh diorang datang? Ya. Apa yang dikatakan oleh orang Arab tu? Dia kata, Syekh, hospital tu tempat orang sihat ke tempat orang sakit? Hospital tempat orang sihat ke tempat orang sakit? Saya kata, Allahu Rabbi, betul lah, ya. Ini tempat pemulihan, tempat orang kita berzikir, ya, tempat beribadat. Jadi mereka sanggup datang, makna mereka sedang nak berubah kepada kebaikan. Kita kadang-kadang orang datang surau, ya, perempuan tak pakai tudung, contoh dia masukkan surau, kita pun dah, apa tu? Ya Allah, teruknya dia, ya. Cepat saja kita rasa nak marah orang tu. Apa salah kalau kita ahlan wa sahlan datang, kan, ajak pergi ke dewan solat, kan, kemudian kalau ada tudung bagikan tudung, macam kat masjid negeri kita ada kawasan, kan, kita didik dia secara pelan-pelan. Tak ada masalah, tak ada masalah tuan-tuan, ya, tak ada masalah. Saya dulu masa kerja dekat Masjid Kelana Jaya, tuan-tuan, ya, masa saya kerja kat Masjid Kelana Jaya dulu, jemaah nak masuk masjid, saya akan tunggu depan pintu. Assalamualaikum, selamat datang tuan, sila datang, sila masuk, sila jemput, ya. Kita bekerja, saya bukan buat itu kerana menunjuk, merasakan bahawa kita sedang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga rumahnya. Yang saya nak jaga ni rumah Allah, ya. Saya nak jaga rumah Allah, nak ajak orang kepada ibadah. Raikan orang datang, raikan orang datang, ya. Tak kisahlah siapa pun, ya. Budak ke, orang dewasa ke, budak-budak rock ke, ajak masuk, ya. Saya suka buat street dakwah, ya. Duduk lepak member, ya, ada budak-budak kaki nombor ni, saya duduk sebelah, duduk ya. Ya. Tak cakap apa pun, tak kata haram pun. Sebab kadang-kadang kalau orang kita kata haram, terus dia lari daripada kita. Duduk je diam. Bukan makna duduk diam itu redha. Walaupun as-sukutu alamatur ridha, diam itu maknanya redha, tapi ketika itu kita diam bukan bermakna redha, kita duduk diam nak tengok macam mana. Ya. Kadang-kadang dakwah tak semesti dengan hey gitu. Kita duduk dekat pun dia dah rasa segan, simpan. Waktu tu sembang dengan dia, tak kata kau buat apa tadi? Nombor tak ada. Dia cakap apa? Bang, selama abang apa nama ni hidup ni, saya nak tahu dua perkara aja. Boleh tak abang bacakan Al-Fatihah hadapan saya? Dan juga saya nak dengar abang bersyahadah, dua aja. Kenapa? Kenapa saya tanya dua perkara ni? Macam mana jahat pun kita, tuan-tuan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Dalam diri kita ni macam mana jahat pun, kalau ada la ilaha illallah, insya-Allah masuk syurga, tuan-tuan. Kita nakkan tiket tu. Keduanya, kenapa saya tanya Al-Fatihah? Sebab itu rukun dalam sembahyang. Ya. Bermula daripada dua soalan ini, tuan-tuan, akhirnya kita dapat tarik mereka secara pelan-pelan untuk dekat kepada Islam. Ya. Tak perlu nak dakwah terus melenting-lenting dan sebagainya. Banyak kaedah-kaedah dakwah nanti, insya-Allah. Seterusnya adalah riak dalam keadaan berpakaian.
Adapun riak dalam keadaan seperti ini ialah merembangkan rambut atau meninggalkannya, tidak terurus, memotong kumis, menundukkan kepala waktu berjalan, selalu bertenang sahaja dalam gerak-geri, sengaja membekaskan tanda sujud di dahi. Riak dalam pakaian pula seperti memakai pakaian yang kasar, ya, atau memakai pakaian sutera yang bajunya dibuat daripada bulu binatang dan menyingkatkannya hampir ke betis. Ya, macam tak ada duit, ya, sengaja buat baju tak cukup, dan sengaja memakai pakaian-pakaian yang nampak lusuh. Termasuk ataupun memakai baju yang bertangan pendek. Semua ini termasuk amalan-amalan riak untuk mempamerkan kepada orang ramai bahawasanya ia sangat patuh kepada sunnah Nabi atau menurut jejak langkah para salihin. Ya. Nabi sebut jangan labuhkan sangat pakaian. Kalau melabuhkan pakaian nanti akan mengikut jejak orang-orang yang kafir. Lalu dia singkatkan pakaian dia dengan niat bukan nak ikut sunnah Rasulullah, tapi supaya orang nampak bahawa dia sedang melakukan perbuatan sunnah. Ya. Dia berniat supaya orang nampak dia sedang melakukan perbuatan sunnah. Itu masalahnya, ya. Kemudian sengaja meletakkan dahinya kuat-kuat pada tempat sujud dengan niat supaya berbekas di dahinya. Kalau benda itu muncul tanpa sebab kita sengaja, tak mengapa. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tangannya tak kuat untuk memegang, ya, untuk meletakkan tangannya di lantai sehingga dia berbekas. Itu beza dengan orang yang, tonton kalau pergi negara Arab, kadang-kadang kau akan nampak orang Arab sengaja dia gosok-gosok kepala dia dekat tempat sujud supaya dahinya itu akan berbekas. Jadi itulah bezanya, ya, orang-orang yang jangan kita rasa kita ni bagus sangatlah, ya. Jangan kita rasa bagus. Tak rasa bagus pun susah juga, ya. Merasa terlalu bagus pun susah, ya. Jadi kalau kita ni katalah tuan-tuan ada yang berbekas di dahi, ya, maka istighfarlah banyak-banyak selalu. Lebih tuan-tuan kenalah menjadi orang yang lebih banyak beristighfar berbanding orang lain. Kerana apa? Kerana tuan-tuan akan senang saja nanti diuji dengan perasaan riak. Sebab nanti orang akan memandang kita, kadang-kadang mata dia akan pergi naik ke atas. Wih, dahi dia ni ada tanda, ya. Kuat sujud dia ni. Kau tahu tak si anu tu, ya, si Pulan bin Sipulan tersebut, aku betul sukalah dengan dia, ya. Kenapa? Kau tak nampak dahi dia bersujud ada tanda? Rajin sembahyang tu, ya. Kita pula terdengar perbualan itu. Kita yang bertanda yang bukan buat ni, ya, memang bukan sengaja buat ni, terdengar perbualan tersebut, apa yang tuan-tuan rasa? Kalau tuan-tuan tidak rasa apa-apa, alhamdulillah, ya. Kalau terasa apa-apa, cepat-cepatlah istighfar kepada Allah, ya. Kemudian termasuk cara riak lagi ialah memakai baju jubah serbih, ya, jubah yang tak terurus, ya, koyak-koyak, untuk mengirukan orang ramai bahawa dia adalah seorang alim yang berilmu pengetahuan tinggi, padahal dia kosong daripada ilmu pengetahuan. Ada pula orang-orang ni, ya, dia pakai jubah, dia pakai serban semata-mata nak tunjuk bahawa dia ni
orang yang alim. Baik, kita berhenti sekejap untuk laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Maaf tuan-tuan, yang saya sebenarnya tak apa nasihat. Bau hari ni, bau baik daripada demam ni. Semalam bau kebah. Baik. Tengok kepada riak dalam ucapan. Yang saya cuba ringkas-ringkaskan sikit. Riak dalam ucapan. Adapun riak dalam ucapan itu, maka itulah yang dikatakan sebagai riak ahli agama. Ketika mereka menghamburkan nasihat dan peringatan, menaburkan kata-kata hikmah dan kebijaksanaan, mereka sering menonjolkan apa-apa yang mereka hafal daripada hadis-hadis Nabi dan berita-berita para salihin untuk menunjukkan dirinya amat mengambil berat dengan keadaan hal ehwal para salaf yang soleh. Ini ialah fitnah kepada orang-orang alim. Fitnah ni bukan maksudnya orang memfitnah kita, tidak. Ujian. Ya. Ujian bagi orang alim ialah kesombongan. Ya. Sebenarnya sama je tuan-tuan. Orang alim dengan orang jahil ni ujiannya dua je. Satu je, sombong. Ya.
Orang alim kalau sombong, apa saja orang tegur tak boleh. Ya. Orang jahil kalau sombong jadi bodoh. Tu istilah kata bodoh sombong. Ya. Ujian bagi orang yang jahil ialah sombong, ujian bagi orang yang alim juga ialah sombong. Sombongnya orang jahil disuruh belajar tak nak. Ya, saya pernah jumpa satu orang umur dah 40 lebih. Saya kata, "Mainlah belajar mengaji, bro." Ya. Dia kata apa? "Tak apalah, aku ngaji guna ikut Rumi je," dia kata. "Aku ngaji ikut Rumi, Allah faham." Ya. Bismillahirrahmanirrahim, B-I-S-M-I-L-L, Bismillah gitu. Baca dengan Rumi, ikut Romanize, dia kata. Tak apa. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, maha faham dia. Aku nak baca apa dia faham. Ya. Orang yang jahil kalau dia sombong, begitulah. Ya. Dalam bodoh, sombong pula. Ya. Itu kata bodoh sombong. Ujian bagi orang yang alim ialah mereka riak dalam ucapan. Ya. Kalau bercakap itu, beribu-ribu hadis dia boleh keluarkan. Inna ma'abalum biniat begini. Ya. Dengan niat untuk menunjukkan bahawa supaya orang nampak dia alim, supaya orang nampak dia ni hebat. Ya. Pakai selendang, orang rasa macam diri hebat, macam diri bagus. Ya. Ya. Supaya orang nampak kita bagus, kita hebat. Ada buku tak tengok buku dah, pandang depan, nak menunjukkan bahawa ilmunya banyak. Ya. Kemudian dia pula bercerita tentang keadaan para sahabat, ya. Hal ehwal para salaf yang soleh, cerita sejarah-sejarah, ya. Menunjuk bahawa dia ni seorang yang alim. Seterusnya, termasuk riak dalam ucapan juga ialah menggerak-gerakkan bibir membaca zikir di halayak ramai. Ya. Duduk diam, orang ramai ni. Ya. Kalau dia buat itu dengan niat tidak, kadalah dia start, habis tu kalau macam itu tak payahlah duduk orang ramai pun buat bodoh je lah kan, diam je. Ini bab yang lain. Ya. Guru-guru sufi dulu pernah beritahu, ya. Bukan senang orang nak berubah terus jadi baik, dia kata. Kalau tengah sedang kamu membaca zikir, tiba-tiba muncul dalam hati kata, nanti kalau orang tengok macam mana? Teruskan berzikir, dia cakap. Kamu membaca Quran, tiba-tiba merasakan bahawa orang akan melihat kita. Adakah kita perlu berhenti? Tidak, teruskan membaca. Ya. Teruskan membaca. Adakah gunung akan lari bila disalak oleh anjing? Ya. Makna apa? Kalau kita ni kuat terus dengan amal yang baik, macam mana pun dugaan datang, tetap teguh dengan pendirian. Itu latihan, itulah ujian. Itu kata Piramli, apa yang nanti yang datang itu semua cobaan. Betul lah tu. Ya. Duduk diam-diam, ya. Kemudian membaca Quran, merasakan bahawa orang sedang melihat kita, jangan kita berhenti pula kita beribadat, teruskan. Ya. Tapi yang tidak dibolehkan dalam kitabnya dia kata apa? Sengaja menggerak-gerakkan bibir, menunjukkan bahawa aku sedang berzikir, supaya orang melihat bahawa aku ini kuat berzikir. Menggerak-gerakkan bibir, aku ni tahfiz. Menggerak-gerakkan bibir supaya orang melihat aku sedang menghafal Quran, sedang melancarkan balik Quran yang sedang aku dah telah lama aku hafal. Ya. Aku ni orang jahat, aku sengaja menunjukkan sedang menggerakkan bibir supaya orang akan berkata bahawa nampak aja dia tu jahat, dia kuat berzikir kepada Allah. Malu kita dengan dia, supaya dia merasakan itu yang tak dibenarkan dalam buku ini. Ya. Riak sedemikian yang dikatakan sebagai riak dalam ucapan. Kemudian, ya,
memberikan pidato-pidato di hadapan orang ramai dengan menyuruh amar ma'ruf, buatlah perbuatan yang baik dan nahi mungkar, ataupun menampakkan kemarahan atas setiap kemungkaran, ya, sampai hentak-hentak meja, jauhilah berzina. Oh, cik, semua terbangun. Ya. Dengan niat apa? Seolah-olah menunjukkan dialah yang paling bagus. Ya. Dialah yang paling bagus. Dia hentak macam dia buat begini, menunjukkan marahnya tu dengan niat dialah yang paling bagus. Ataupun menampakkannya kemungkaran, melahirkan rasa marah atas kemungkaran dan melahirkan rasa duka cita atas dimaksiat yang dilakukan oleh manusia. Itulah syaitan hebat tuan-tuan, ya. Dalam perbuatan kita sedang bertaubat pun tadi boleh jadi riak, ya. Pakaian kita pun Nabi sebut innallaha jamil yuhibbu jamal, Allah suka yang cantik, Allah tu cantik, suka pada kecantikan. Itu pun kita boleh jadi riak, ya. Ucapan kita sedang menyuruh orang buat baik, meninggalkan kemungkaran pun boleh jadi riak. Benda ni hebat syaitan, ya. Syaitan ni hebat, ya. Sentiasa memperhebatkan kaedah-kaedah dia untuk mengajak kita semua nanti, na'udzubillah min zalik, ya, mengajak kita semua nanti ke dalam neraka. Dia tak nak duduk seorang-seorang, ya. Dia nak ada companion, ya, sahabat-sahabat dia nanti. Kita lah, na'udzubillah, janganlah kita, ya. Kemudian berpura-pura merendahkan suara ketika berkata-kata dengan orang ramai, ataupun berlumba-lumba dalam memperkatakan tentang satu hadis, sama ada hadis itu sahih ataupun tidak. Kadang-kadang kita tengok orang senang-senang dia bercakap. Biasanya kalau kita duduk kedai kopi, ya, kita tengoklah geng-geng yang senior-senior ni, mereka hanya mengetahui sedikit sahaja berkenaan tentang ilmu ma'rifat, hanya tahu sedikit sahaja berkenaan tentang ilmu kesufian. Namun, ya, kadang-kadang mereka bercakap sesuatu yang mereka pun tak tahu sebenarnya benda itu sahih ataupun tidak. Kemudian menunjuk-nunjuk depan orang ramai bahawa kau jangan nampak je aku ni macam belacan, ya. Kau nampak je aku ni cekai, ya, sempoi macam ni. Ilmu aku banyak ni. Ya. Banyak saya jumpa tuan-tuan orang-orang macam ni, ya. Takutlah kita, na'udzubillah. Dengan tujuan supaya dipuji oleh orang ramai, itulah tadi, ya. Supaya ada pula yang cakap, alah ustaz, ya, air dengan minyak tak bercampur lah ustaz. Dia kata apa? Dalam buat jahat, ya, kalau kita buat baik, dua ni tak bercampur. Buat sekali pun tak apa, dua-dua sekali pun, ya. Pagi jadi baik, malam jadi jahat, ya. Tak apalah ustaz, dia kata, ya. Air dengan minyak tak bercampur. Bahaya, ya, bahaya sangat tuan-tuan, ya. Ada yang saya jumpa tu, ya, dia bercakap dengan sangat hebat. Dia kata, ustaz tahu tak apa itu sembahyang? Dia tanya saya pula tentang sembahyang. Kau panggil aku ustaz, kau tanya aku tahu ke tidak, ya? Ustaz tahu tak apa itu sembahyang? Dia kata apa? Saya ni ustaz, selagi mana saya tak faham apa itu sembahyang. Sembahyang tu maksudnya dia, oh, dah tak tahu tapi dia hurai balik. Dia kata apa? Sembahyang itu maknanya kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, dia kata. Tapi kalau saya tak faham maksud mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kerana itulah sampai sekarang saya tak sembahyang lagi ustaz. Ya. Dahsyat tuan-tuannya. Dahlah tu riak pula, ya, dengan rasa megahnya dia bercakap yang demikian. Kemudian suka berdebat, ya. Kalau bercakap dia sajalah nak betul. Kalau berjumpa, berbincang dengan kawan-kawan, tak nak rasa pun kita ni ada kekurangan. Kita ni ada kekurangan, ya. Pandangan manusia ni tak semuanya betul dan tak semuanya salah, ya. Kalau kita di tempat yang salah ketika itu, apa salahnya kalau kita mengaku kesalahan kita? Kadang-kadang orang tanya, ustaz tahu tak ini? Saya kata saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Kenapa nak kata
aku rasa bahawa. Tak perlu. Ya. Saya tahu tak hukum ni? Saya tak tahulah, nanti saya rujuk dengan kawan saya. Kawan-kawan saya ramai yang ada hakim syar'i ada, ya. Kawan-kawan saya ada yang penceramah, yang hebat memang bidang dia bidang fiqh dan sebagainya. Saya tak tahu jawapannya itu, tak apa, nanti saya akan tanya dengan kawan-kawan saya. Apa salah? Bagi tahu je lah. Ya. Berdebat dengan niat, ya, untuk mengalahkan lawannya. Sembang tak pernah jatuh. Dalam bertutur bicara dan sebagainya. Dan akhir sekali, tak sempat kita nak cerita tentang riak dengan memperbanyakkan pengikut, ya. Tak sempat nak sebut itu. Riak dalam perbuatan, ya, iaitu riak dalam perbuatan perilaku yang pura-pura berdiri lama-lama dalam sembahyang ataupun rukuk dan sujud sahaja dipanjangkan tanpa sebab supaya dilihat oleh orang ramai, ya. Ataupun duduk dengan menundukkan kepala sahaja tanpa menoleh. Duduk menung, ya. Pandang bawah gitu kan. Yang cakap ni bukan saya, buku ni cakap ni. Saya menyampaikan je tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan ambil buku ni, tuan-tuan putus state. Bukan saya pura-pura, ya. Riak dan perbuatan tadi saya ulang balik sekali lagi, ialah perilaku pura-pura berdiri lama-lama dalam sembahyang ataupun rukuknya lama, sujudnya dipanjangkan tanpa sebab supaya dilihat oleh orang ramai, ataupun duduk, ya, pejam-pejamkan mata gitu, menundukkan kepala sahaja tanpa menoleh kanan dan kiri, ya. Dengan niat supaya, ya, dengan niat supaya orang melihat perbuatan itu menunjukkan bahawa dia ni alim, ya. Bagusnya lah kawan tu ahli ibadat, dia sujudnya lama, ya Rabbi, bagusnya lah mamat tu. Entah apalah dosa dia buat dulu sampai dia bertaubat bersungguh-sungguh begitu kepada Allah. Takut betul dia dengan Allah, ya Allah. Ya. Itulah kita kadang-kadang, ya tuan-tuan, ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok, ya, susah juga kita nak bezakan. Tadi imam kita maghrib dia cerita tentang ayat munafik, tuan-tuan, ya. Ayat tentang munafik. Bukan senang kita nak melihat kemunafikan yang ada pada manusia ni. Sebab itu Rasulullah tak pernah perang dengan ahli orang-orang munafik, tuan-tuan, ya. Sebab nanti orang akan bercerita sejarahnya bahawa Nabi bunuh orang Islam, ya. Sedangkan Nabi tahu orang munafik, Nabi tahu sifat-sifat orang munafik ni, tapi tak pernah melancarkan perang kepada orang-orang munafik, ya. Supaya nanti orang tak cerita bahawa Nabi Muhammad itu bunuh orang Islam, sesama Islam Nabi membunuh. Bukan senang kita nak tengok. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu nak beza. Pencuri datang masjid, ya, sembahyang nampak macam bagus, ya, tunduk baik pula, sujud lama-lama, rupa-rupanya, ya, akhirnya dia seorang yang pencuri. Kat masjid negeri dulu banyak dah saya tangkap dengan, ya, bawa dengan security, tangkap pencuri-pencuri ni, ya. Kadang-kadang sebab tu kita pesan dengan jemaah-jemaah, ya, yang berada dekat dewan solat bawah tu, kadang-kadang jangan tinggal laptop. Ada juga yang tinggal laptop kat bawah tu, ya. Biasanya orang-orang Arab dengan orang Afrika lah kadang suka tinggal laptop kat bawah tu. Dia tanya, apa pasal tinggal ni? Ini kan masjid rumah Allah, dia kata. Semua orang datang masjid sembahyang. Allah bersangka baiknya lah dia ni kan. Saya pun cakap dengan dia, betul, pencuri pun sembahyang juga, dia kata, ya. Barulah disimpan laptop dia. Itu pun ada juga yang terus tinggal begitu aja, betul bertawakal kepada Allah. Tak tahu, itu bukan tawakal, ya. Tawakal itu kita berusaha bersungguh-sungguh, lepas tu baru kita bertawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal, itu sengaja mencari bala. Baiklah tuan-tuan, jadi tak sempat kita nak cerita tentang, ya, riak dalam memperbanyakkan pengikut, sebab masa pun dah terhad. Jadi saya mohon ampun maaf selama saya bercakap ni ada tersalah bicara dan tersalah kata, ya. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada perasaan riak, ya. Biarlah amal kita ni Allah terima besok ke akhirat kelak, ya. Dan jangan sampai kita ni dikira sebagai orang yang mempersekutukan Allah
ya. Kadang-kadang kita ingat mempersekutukan itu hanya dengan menyembah berhala, ya, ataupun kita pergi angkong dan sebagainya, ya, minta nombor dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya kita membuat perkara-perkara supaya orang nampak baik, itu pun dikira sebagai syirik kepada Allah. Jadi kita minta agar Allah SWT lindungi kita jauh daripada perkara ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.